Saya simpan emas ini bukannya sebab minat, bukan sebab suka tengok emas berkilat. Saya simpan emas sebab kepentingannya dalam portfolio kewangan. Emas ini aset fizikal, mudah simpan, mudah bawa dan paling penting, mudah jual. Nilai emas teruji dalam jangka masa panjang. Duit kertas boleh susut nilai sebab inflasi, tuan-puan. Tuan-puan kena ingat, inflasi. Tapi emas ni dia kekal kuasa beli, tuan-puan. Sebagai contoh, 1000 hari ini mungkin 2-3 tahun kita beli emas meningkat RM3,000. Sebab itu orang simpan emas sebagai pelindung nilai. Emas juga aset di luar sistem kewangan. Kalau berlaku krisis ekonomi, akaun bank boleh dibekukan, pasaran boleh jatuh. Tapi emas fizikal dalam simpanan kita masih milik kita, tuan-puan. Sebab tu ramai panggil emas sebagai insurans kekayaan. Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk pastikan kita ada sandaran bila keadaan tak menentu. Dengan Public Gold, boleh mula serendah RM100 melalui akaun GAP. Kumpul gram sikit-sikit sampai capai target. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan faham apa yang saya jelas ini, berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini. Saya akan guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan. Semoga bermanfaat.